Zul dah lama simpan impian nak jadi content creator yang berjaya, tapi dia selalu rasa rendah diri. Dia tengok video orang lain semua nampak mahal, sedangkan video dia sendiri nampak sedih, nampak kesian, kusam, dan audio pun macam dalam tin biskut. Zul rasa dia takkan boleh pergi jauh sebab dia tak ada bajet berpuluh-puluh ribu nak beli kamera yang berkualiti, yang mahal-mahal. Dia hampir nak putus asa sampailah satu malam dia terjumpa satu post dari Max Gadget dekat media sosial. Masa tu si Zul ni rasa macam nak menjerit kegembiraan tau. Mana taknya dia tak sangka dekat situ 16 Pro 256GB hanya 3195 je. Main gila. Harga tu buat Zul tersedar yang item untuk dia ubah nasib hidup sebenarnya dah ada depan mata. Tak perlu tunggu jadi kaya dulu baru nak mula. Malam tu juga Zul buat keputusan, dia tak tunggu esok. Dia terus call seller untuk dapatkan unit tu. Dan sejak hari tu Zul dah tak mandom lagi dah. Kualiti video dia dah setaraf dengan otai-otai lain. Apa yang dia rakam, itulah yang sampai ke jiwa penonton dia. Phone dia dah jadi asbab rezeki dia melimpah ruah sekarang dengan izinnya. Sebenarnya, banyak bakat yang terkubur sebab kita ada mindset nak tunggu ada barang berkualiti baru nak mula. Diri dah perfect baru nak start. Padahal nak mula ni, dia tak perlu perfect pun. Jangan biarkan impian korang terhenti tanpa tindakan.